Hai korang semua, hari ni kita nak buat sayur campur menggunakan serbuk lada putih dan serbuk lada hitam keluaran duit makmur. Bahan-bahan tu kita gunakan sayur cendawan shiitake, carrot dan juga bunga kobis. Ini dah siap potong-potong ikut saiz apa yang korang nak. Ini kita tambah telur tofu. Yang ni saya pakai 2 pack. Okey, telur tofu ni. So bahan untuk telur tofu ni kita akan campurkan serbuk 5 rempah. Dan balut untuk tofu telur kita guna tepung jagung. So tofu tu korang potong kecil-kecil. And then korang balutkan serbuk 5 rempah dan juga tepung jagung bagi dia membaluti tofu. And then korang kena goreng menggunakan minyak yang panas. Korang kena goreng dulu tau telur tofu tu, supaya dalam sup nanti saya campur nanti dia tak pecah. So korang goreng garing-garing macam ni, dah siap. Goreng tak sampai pun 5 minit, 2 ke 3 minit pun dah siap. So nanti bila korang dah siap goreng tu, korang ketepikan. Ini kita nak buat bahan tumisan sayur. Untuk bahan tumisan sayur, bawang dan juga lada. Yang saya akan campur je bahan campur, iaitu sayur-sayur tadi. Kacau-kacau macam ni. And then korang masukkan sos tiram sikit. Nak bagi masing-masing light-light itu, supaya korang punya sos tu ada warna-warna sikit. Ini campurkanlah air biasa. Untuk ada kuah-kuah sikit, tambahkan air. Untuk pekatkan kita pakai air tepung jagung yang telah dibancuh. And then masukkan garam secukup rasa. So kita masukkan tofu telur yang kita dah siap goreng tadi. Okey, kacau-kacau bagi sebatik. Kalau kalau pekat lagi, tambahkan lagi air untuk dapatkan tekstur yang sepuas hati korang lah. So dah siap, letak dalam mangkuk. So ni hasil dia, sayur campur menggunakan serbuk lada putih dan serbuk lada hitam keluaran duit makmur. So dah siap, selamat mencuba. So menu ni mudah, sesuai untuk kanak-kanak makan. Bye bye.